Doakan yang terbaik. Puteri Sarah Liana dan Syamsul Yusof kini berbaik. Demi anak-anak. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Selepas melalui pelbagai kontroversi dan kemelut rumah tangga sebelum ini, pelakon Puteri Sarah Liana kini dilihat menjalinkan hubungan yang lebih baik bersama bekas suaminya. Pengarah Syamsul Yusof, Puteri Sarah, 40, berkata mereka kini mencapai persefahaman, terutama dalam soal membesarkan dua anak mereka, Syaikul Islam dan Sumayyah. Saya tak mahu ulas lebih lanjut, kita move on sahaja. Masing-masing sudah ada fokus sendiri. Apa yang sudah jadi, biarlah terjadi. Hubungan kami tetap baik kerana kami mengamalkan co-parenting. Tiada masalah dalam menguruskan anak. Kita tak nak ada masalah di kemudian hari. Alhamdulillah, memang gembira melihat mereka kembali berbaik. Itu yang diharapkan semua pihak sejak awal. Ujarnya, jodoh, ajal dan maut semuanya ditentukan Allah. Doakan yang terbaik. Tapi memandangkan perniagaan saya semakin membesar dan sudah mempunyai kilang sendiri, saya mahu fokus untuk mengembangkannya lagi, luahnya.